Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas satu isu yang cukup besar. Kita akan telusuri hujah-hujah dari satu sumber yang menyiasat sebab-sebab rasmi yang diberikan untuk menceroboh Iraq pada tahun 2003. Jom kita tengok macam mana alasan untuk berperang ni dibina dan menurut sumber yang sama, macam mana semuanya akhirnya terbongkar. Okey, jom kita hadamkan sama-sama petikan pembukaan yang sangat berani dari sumber kita ni. Ayat ni bukan sekadar kata-kata pembuka biasa tau. Ia sebenarnya menetapkan nada untuk keseluruhan pendedahan ni. Terus mencabar cara kita berfikir tentang siapa sebenarnya pengganas di dunia ni. Untuk betul-betul faham apa yang cuba disampaikan oleh sumber ni, kita kena putar masa balik sikit ke waktu sebelum tahun 2003. Waktu inilah segala alasan dan sebab untuk memulakan perang sedang hangat dicipta dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Okey, di sinilah pentasnya disiapkan. Di satu pihak, kita ada pentadbiran Bush dan sekutu-sekutunya. Di pihak lain pula, Iraq di bawah pimpinan Saddam Hussein. Dan menurut jalan cerita sumber ni, semua ni hanyalah permulaan kepada satu pencerobohan yang didakwanya dibina atas dasar fitnah yang berskala besar. Jadi, inilah dia tuduhan-tuduhan utamanya. Inilah sebab-sebab yang dijual kepada dunia untuk menghalalkan perang. Senjata pemusnah besar-besaran atau WMD, ancaman serangan dalam masa 45 minit dan yang paling berat, kaitan dengan Al-Qaeda. Hujah-hujah inilah yang dicanang ke seluruh dunia dan inilah dakwaan yang akan kita bedah satu persatu. Sekarang kita sampai ke satu detik yang sangat-sangat penting. Momen yang sumber ni sifatkan sebagai kemuncak kepada kempen penipuan tersebut. Kenapa? Sebab pada masa ni, segala hujah dan dakwaan tu dibawa ke pentas yang paling tinggi di dunia. Dan ini bukan sebabangan pentas ya. Bila kes ni dibawa ke PBB, ia seolah-olah satu percubaan untuk mendapatkan restu dunia untuk mencari pengesahan antarabangsa bagi tindakan ketenteraan. Satu langkah yang sangat strategik untuk menghalalkan pencerobohan yang, menurut sumber ni, sememangnya dah lama dirancang. Dan inilah dia, bukti-bukti yang ditunjukkan. Sebuah botol kecil yang dipegang dengan penuh drama, beberapa keping gambar satelit yang kabur, dan rakaman audio. Menurut sumber kita ni, ketiga-tiga benda nilah yang dipertaruhkan dan didakwa sebagai palsu semata-mata. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Pada masa yang sama, bukti ni ditayangkan di New York, pasukan pemeriksa rasmi PBB yang betul-betul ada kat Iraq melaporkan benda yang sebaliknya, 100% berbeza. Sumber ni tegaskan macam mana suara pakar yang ada di lapangan seolah-olah tak dipedulikan langsung. Jadi, apa jadi bila bukti dipertikaikan dan laporan pakar PBB sendiri pun bercanggah? Menurut sumber ni, keputusan dah pun dibuat lama sebelum tu. Pencerobohan tetap jalan terus. Dan ini membawa kita ke fasa seterusnya yang dikenali sebagai shock and awe. Inilah tarikhnya. Operasi ketenteraan dilancarkan dengan nama kod Operation Iraqi Freedom. Satu nama yang bagi sumber ni sangat ironik. Sebab dari sudut pandang dia, apa yang datang selepas tu bukanlah kebebasan, tapi permulaan kepada satu tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Sumber kita melukis satu gambaran yang agak mengerikan tentang kempen pengeboman ni. Dakwaannya ialah, sasaran bukan saja terhad kepada tentera, tapi juga melibatkan pusat-pusat kehidupan orang awam. Kawasan perumahan, hospital, sekolah, semuanya jadi sasaran, menyebabkan kemusnahan dan korban yang tak terkira. Okey, bila fasa serangan awal dah berakhir dan rejim Saddam pun tumbang, cuma ada satu soalan besar yang bermain di fikiran semua orang. Mana WMD itu? Mana senjata-senjata yang jadi punca semua ni berlaku? Maka bermulalah misi pencarian terbesar. Pasukan pakar dari seluruh dunia datang dan menyisir setiap inci negara Iraq, mencari walau sekecil mana pun bukti untuk justifikasi perang ni. Bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun, satu dunia tunggu. Dan akhirnya, jawapan yang dinanti-nantikan pun tiba. Dan inilah dia, pertembungan antara apa yang didakwa dengan apa yang ditemui. Jurangnya sangat-sangat besar. Kesimpulan dari sumber ni jelas. Keseluruhan alasan untuk perang, sebab yang dijual kepada dunia, adalah satu pembohongan yang lengkap. Tak ada apa-apa pun. Jadi, macam mana jurang yang besar ini dijelaskan kepada dunia? Secara rasmi, ia dipanggil kegagalan perisikan. Satu kesilapan. Tapi sumber kita ni tolak penjelasan ini mentah-mentah. Dia kata ini bukan kesilapan. Ini cuma satu ayat manis untuk menutup penipuan yang memang disengajakan.
Jom kita tengok pula legasinya. Apakah kesan jangka panjang daripada apa yang sumber ni labelkan sebagai fitnah terbesar abad ini? Apa sebenarnya kos sebenar di sebalik semua ni? Angka ni terus terang memang susah kita nak bayangkan. Sumber ni mendakwa lebih 1,000,000 nyawa rakyat Iraq terkorban, sama ada secara langsung akibat perang atau secara tak langsung disebabkan kemusnahan yang berlaku selepas tu. Satu kos kemanusiaan yang amat dahsyat. Dan kosnya bukan setakat nyawa. Sumber ni ceritakan macam mana sebuah negara hancur lebur, infrastruktur musnah, masyarakat berpecah belah, dan menurut kata-katanya, Iraq seolah-olah dikembalikan ke zaman batu. Ruang kosong yang ditinggalkan ni kemudiannya jadi tempat subur untuk kumpulan-kumpulan pelampau baru muncul, yang kesannya kita masih rasa sampai hari ni. Dan ini satu lagi persoalan besar yang dibangkitkan oleh sumber ni. Accountability. Dengan kemusnahan yang begitu besar, dia persoalkan kenapa tiada seorang pun pemimpin yang terlibat pernah diheret ke muka pengadilan antarabangsa atas tuduhan jenayah perang. Satu soalan yang dibiarkan tergantung tanpa jawapan. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang sangat tajam daripada sumber ni. Baginya, perang Iraq ni bukanlah satu kes terpencil. Sebaliknya, ia adalah bukti kepada satu corak tingkah laku yang didakwa sering berulang, di mana fitnah dicipta untuk menghalalkan pencerobohan demi kepentingan sendiri. Jadi, apa intipatik yang boleh kita ambil dari semua ni? Sumber ini tinggalkan kita dengan satu soalan terakhir yang cukup provokatif. Dia nak kita berfikir sejenak, adakah skrip yang sama, skrip penipuan yang sama sedang dimainkan semula hari ini dalam konflik-konflik lain di seluruh dunia? Satu soalan penting untuk kita sama-sama renungkan.